Hai, murid-murid sekalian. Marilah kita cuba bersama menyelesaikan masalah matematik yang melibatkan penukaran antara nisbah dan peratusan. Sebelum kita mulai tengok soalan, mari kita imbas kembali cara menuliskan suatu pecahan daripada satu nisbah. Nombor di sebelah kiri simbol nisbah adalah ditulis di bahagian atas pecahan sebagai pengangka. Manakala, nombor di sebelah kanan simbol nisbah ditulis di bahagian bawah pecahan sebagai penyebut. Peratusan merupakan satu pecahan dengan penyebut 100. Jadi, bila kita dikehendaki menukarkan pecahan kepada peratusan, kita hanya perlu mendarab pecahan dengan suatu nombor supaya penyebut menjadi 100. Mari kita tengok soalan. Di dalam sebuah bakul, nisbah bilangan buah mangga kepada bilangan buah manggis ialah 1:3. Cari peratusan buah mangga di dalam bakul itu. Dalam soalan ini, yang diketahui ialah nisbah mangga kepada manggis, iaitu 1:3. Katakan, bilangan mangga di dalam bakul memang ialah 1, maka bilangan manggis ialah 3. Jadi, jumlah bilangan buah dalam bakul ialah 4. Dari sini, kita sudah dapat nisbah bilangan mangga kepada jumlah bilangan buah dalam bakul, iaitu 1:4. Apabila ditulis dalam bentuk pecahan, ia menjadi 1/4. Mari, kita cuba tukarkan pecahan 1/4 kepada peratusan. 4 darab 25, kita dapat 100. Maka, kita darab bahagian atas dan bahagian bawah pecahan dengan 25 untuk mendapatkan pecahan dengan penyebut 100. Untuk mendapatkan peratusan, kita hanya perlu tuliskan 25 diikuti dengan simbol peratus. Kita juga boleh mendapatkan 25% secara alternatif dengan mendarab 1/4 dengan 100. Oleh itu, kita boleh menyimpul peratusan buah mangga yang ada di dalam bakul itu ialah 25%. Sekian, selamat mencuba.